Bingkisan ini mengenai New World Order ataupun Conference New World Order yang telah diadakan di Putrajaya semalam di PICC. Conference ini dihadiri oleh Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir dan juga beberapa personaliti-personaliti lain serta mereka dari luar negara. Apa kata kita saksikan sama-sama? Perdana Global Peace Foundation juga dikenali sebagai Yayasan Keamanan Perdana Global bertujuan memastikan perjalanan mereka yang sukar ke arah keamanan global direalisasikan. Dengan mengadakan persidangan New World Order buat pertama kalinya di Kuala Lumpur, peserta yang terdiri daripada pakar-pakar profesional, intelektual, penulis dan negarawan dapat berkongsi pendapat dan juga memberi kerjasama menyatukan dunia tanpa keganasan. 10 tahun dahulu kita berpendapat bahawa dunia masih lagi terima peperangan sebagai satu cara menyelesaikan masalah antara bangsa. Kita dapati bahawa peperangan bercanggah dengan konsep jenayah. Kita sedar bahawa membunuh adalah satu jenayah yang amat serius yang akan dikenakan hukuman yang cukup berat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berperang, kita boleh membunuh sehingga berjuta orang dan dia tidak menjadi satu jenayah. Ini bercanggah. Kenapa pembunuhan seorang adalah jenayah tetapi pembunuhan 1 juta manusia tidak menjadi jenayah. Sebab itu kita menubuhkan gerakan ini untuk berkempen supaya peperangan itu dijadikan satu jenayah dan sesiapa yang melakukan peperangan untuk menyelesaikan apa juga masalah mereka melakukan satu jenayah yang perlu dihukum. Bila kita bercakap berkenaan dengan New World Order, ramai daripada kita tidak faham apa sebenarnya New World Order. Ada yang berpendapat bahawa dianya akan membawa kebaikan kepada kita dengan cara susunan ekonomi, susunan politik yang berbeza. Tetapi sebenarnya New World Order ini adalah satu cadangan yang dibuat lebih 100 tahun dahulu untuk menubuh satu kerajaan dunia yang tidak boleh ditentangi oleh mana-mana negara dan supaya negara-negara yang ada di dunia ini dihapuskan dan disatukan menjadi satu diletak di bawah satu kuasa besar. Jadi kita dapati bahawa usaha ini sedang dijalankan. Bersama-sama persidangan ini juga, mereka telah menandatangani inisiatif Kuala Lumpur bagi membantras perang dan keganasan. Ini adalah satu usaha yang akan mengambil masa. Mungkin berpuluh, mungkin beratus tahun, tetapi permulaan mesti dibuat. Harapan kita ialah supaya rakyat dan orang ramai akan faham tentang apa yang sedang berlaku di sekeliling mereka. Hari ini ramai daripada mereka terbawa-bawa dengan pendapat yang datang daripada kuasa besar ini. Sehingga kita sesama kita bermusuh, berkelahi dan kita menjadikan negara-negara kita ini tidak stabil kerana kononnya kita tidak buat seperti yang dikehendaki oleh kuasa besar. Bagi mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Presiden Yayasan Keamanan Perdana Global, beliau berharap masyarakat perlulah sedar peperangan itu tidak dapat menyelesaikan masalah, malahan hanya menambahkan penderitaan dan keganasan seperti ini perlu dihukum. Jika dilihat dari konteks global, ia seakan sukar tetapi rancangan harus diteruskan demi kemakmuran dan kesejahteraan penduduk dunia pada masa akan datang.